Hari ini saya akan petik satu kisah yang ingin lama saya ceritakan pada tuan-tuan tentang nama yang tak pernah ataupun tak mungkin tuan-tuan pernah dengar, iaitu pemimpin perang yang dikenali sebagai singa dari Loja ataupun Lion of Loja, iaitu Ibrahim Al-Attar. Kisah ini adalah pada tahun 1492 ketika hampir jatuhnya kerajaan Islam yang kedua terbesar, iaitu kerajaan Andalus di rangkauman tanah Granada ke Sevilla ke Mallorca sampailah ke sebahagian wilayah Portugal, yang mana Islam pernah bertapak sepertiga daripada tanah Portugal itu pernah menjadi sebahagian daripada Empire Andalus. Apabila sampai kepada titik kejatuhan di mana Islam sampai dan memula membina kerajaan ini sekitar tahun 700 awal, di mana ini antara kerajaan awal yang Islam bina pada abad yang ke-8 dan jatuh pada abad yang ke-15, iaitu 1492. Kisah Ibrahim Al-Attar ataupun dikenali sebagai Lion of Loja ni sangat masyhur, tapi tak ramai diketahui. Apabila tentera Kastilan yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabel melancarkan serangan dan kemudian berjaya mengepung kota Islam di Granada dengan 65,000 tentera yang lengkap dengan artileri dan juga pasukan berbaju besi, menjadikan raja pada waktu itu Sultan Muhammad yang ke-11 atau dikenali dengan nama Sultan Abudil. Kalau tuan baca sejarah ni, Abudil, di mana Abudil merasakan dengan kepungan yang dikenakan, dia tak mungkin dapat melawan tentera pimpinan Kristian, pimpinan Raja Ferdinand dan juga isterinya Ratu Isabel. Pengajaran yang kita boleh ambil, ada 25,000 ke 30,000 tentera Islam. Tetapi Raja Muhammad yang ke-11 atau dikenali dengan nama Abudil ni, dia memilih untuk mengundur dan menyerahkan kunci kepada kedua-dua raja suami isteri, Raja Ferdinand dan juga Raja Isabel. Dan tentera Islam berundur. Itu yang menjadi kata-kata yang sangat masyhur yang saya pernah kongsi dengan tuan-tuan daripada kata ibu Raja Muhammad yang ke-11. Bila Raja Muhammad ke-11 berundur dan dia lari daripada tanah Granada dan berlayar menuju ke utara Afrika, sekarang tanah Mesir, dulu dipanggil utara Afrika, ini adalah kejadian tahun 1492, dia menangis. Itulah kata ibu dia yang terkenal, Aisyah Al-Hura, ataupun dipanggil Aisyah Sang Pembebas. Kata ibu dia, jangan menangis seperti perempuan kerana kamu tak pernah berjuang seperti lelaki, iaitu melahirkan rasa kesal seorang ibu kepada anaknya yang menjadi raja yang memilih untuk berundur tetapi tidak sanggup berjihad dengan kekuatan 25,000 tentera untuk menghadapi 65,000 orang tentera Kristian. Kata-kata Aisyah Al-Hura ni menjadi panduan pada kita semua. Dalam maksudnya lebih besar, pada lelaki dia baca secara literal lah. Jangan menangis seperti perempuan ketika kamu tak berjuang seperti lelaki. Itu literal, direct secara jantina. Tapi secara prinsipal adalah orang yang mengaku kalah sebelum berjuang, dia tak layak untuk menangis. Orang yang mengaku kalah sebelum berjuang, dia tak layak untuk menangis. Tapi kita lupa pada Aisyah Al-Hura yang ibu ni, Sultan Muhammad yang ke-11 ataupun Abudil, dia ada seorang bapa mertua. Inilah Ibrahim Al-Attar. Ibrahim Al-Attar ni tak mau menyerah kalah. Dia tak mau menyerah kalah walaupun dia tahu 65,000 tentera Kristian yang lengkap dengan unit artileri dan juga berbaju besi yang nak langgar masuk ke Granada. Dia pilih berapa yang sanggup berjihad untuk mempertahankan kota Islam ini dengan darah. Maka dia dapat hanya sekitar 100 saja angkatan perang dia. Jadi dengan 100 angkatan perang ni lah, dia bagi tahu kepada angkatan perang dia, inilah kita akan memulakan peperangan daripada lubang-lubang gua, daripada lereng-lereng bukit. Kita akan membiarkan kita dikejar dan kemudian ketika musuh letih, kita akan menyerang titik yang paling lemah di kalangan ribuan tentera musuh yang dalam keletihan. Perang selama separuh hari ini dilancarkan di lorong-lorong gunung bagi membolehkan musuh bergerak dalam satu barisan. Pada waktu yang sama, senjata strategik tentera Islam ni dikumpulkan dalam gua-gua kecil sepanjang lereng tu. Perang ini dipanggil sebagai Perang Lorong, di mana tentera Islam akan turun mengumpan
tentera Kristian akan mengekori, dan kemudian daripada pintu-pintu lubang inilah, daripada pintu-pintu gua yang kecil lah, tentera Islam melancarkan serangan ke atas barisan musuh yang lemah. Walaupun kalah perang ni, yang disebut setengah orang 16 jam, tapi kata yang lain daripada subuh sampai ke selepas asar. Dalam ringkasan yang lain pula, saya baca menyebutnya perang setengah hari. Dalam perang ni, tentera Islam berjaya membunuh beribu-ribu orang tentera Kristian. Hinggalah Ratu Isabel menulis satu catatan. Sekiranya Raja Muhammad ke-11 tidak berundur dan dia ada pahlawan seperti Ibrahim Al-Attar, tak mungkinlah kita dapat menakluk kota Granada. Kerana 100 orang yang berjuang bersama Ibrahim Al-Attar membunuh beribu-ribu tentera kita. Dan Ibrahim Al-Attar ni berkata kepada tentera Islam pula, inilah perang yang paling mudah bagi kita, iaitu gunakanlah kuda-kuda Arab yang tinggi yang mudah berpusing. Dan kita jangan pakai baju besi, bagi membolehkan pergerakan kita lebih ringan dan kuda kita tak lebih terbeban. Jadi dalam perang di mana dia meminta musuh mengejar daripada tanah lapang menuju ke kawasan perbukitan, oleh kerana musuh berbaju besi, mereka lambat buat pergerakan dan kuda mereka membawa tunggangan yang lebih berat. Kerana tentera Islam telah beralih pada baju-baju gundi, maka kuda mereka menjadi lebih sihat kerana tidak membawa beban yang berat. Dan dalam perang ni lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah dia, Ibrahim Al-Attar ni, dan kemudian bagaimana patung dia, kalau tuan-tuan pergi ke Granada, patung dia ada. Patung dia tak didirikan orang Islam. Patung dia didirikan oleh Ratu Isabel sebagai tanda penghormatan kepada seorang yang dia kata, aku tidak pernah melihat orang yang sehebat seperti Ibrahim Al-Attar. Ibrahim Al-Attar ketika berperang usianya hampir 70 tahun. Dia adalah bapa mertua kepada Sultan yang berundur, Sultan Abu Bil ataupun Sultan Muhammad yang ke-11. Jadi dalam perang ni lah, kata Ibrahim Al-Attar, bahawa sesungguhnya perang ini bukan untuk menang. Perang ini adalah tanda kita taat kepada agama Allah. Perang ini bukanlah untuk menang. Perang ini tanda kita mempertahankan agama Allah. Dan perang ini bukanlah untuk menang. Perang ini tanda kita faham tentang jihad. Maka Ibrahim Al-Attar apabila dia syahid, Ratu Isabel telah mengarahkan satu patung dibina. Patung dia ada sampai sekarang. Kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan dapat tengok, tapi jangan salah faham. Patung ni tidak dibina orang Islam. Patung Ibrahim Al-Attar yang ada di Granada sekarang, yang tinggi sayup tu, adalah patung yang dibina oleh orang-orang Kristian sebagai tanda penghormatan bahawa mereka tidak pernah melalui satu peperangan dengan melihat seorang yang beriman kepada agama Allah, iaitu agama Islam, berjuang hinggalah sedemikian rupa. Hinggalah perang separuh hari ini dianggap sebagai perang yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh orang Kristian dalam sejarah mereka nak menawar kembali dan menjatuhkan kota Islam. Jadi apa yang saya nak boleh bagi pengajaran kepada tuan-tuan daripada banyak pertanyaan, sama ada misi kita ni sampai ke tidak ke Gaza, misi kita ni berjaya ataupun tidak. Misi kita ni adalah misi orang yang berusaha, kerana kita belajar daripada kisah-kisah silam. Kita belajar daripada kisah-kisah dulu bahawa Islam ni tidaklah bermula dengan kekuatan. Islam ni bermula dengan semangat. Islam ni tidaklah bermula dengan agama yang mewah, dan Islam ini bukanlah bermula dengan tentera yang ramai. Islam bermula dengan gerakan yang kecil. Dan hari ini kita perlu sedar pada hujung di mana Islam telah berada pada titik lemah, kerana keyakinan orang Islam hanyalah mereka akan berjuang kalau ada jaminan untuk menang. Kerana keyakinan orang Islam, mereka hanya akan berjuang kalau impak perjuangan itu nampak hasilnya. Kerana orang Islam menganggap perjuanganlah satu kerjaya. Mestilah ada hasilnya. Orang Islam menganggap bahawa perjuangan untuk agama Allah mestilah satu yang ada manfaat. Ini menjadikan susah kerana perjuangan agama juga diukur dalam sudut materi. Jadi saya balik dan cari kisah-kisah yang akan mengingatkan pada tuan-tuan bahawa bukan sahaja daripada bertaman sahabat, sampailah 500 tahun yang dahulu, Ibrahim Al-Attar, bapa mertua kepada Sultan Muhammad yang ke-11, telah memimpin 100 orang berjuang. Dan dia tak pergi berjuang dengan keadaan menyerahkan nyawanya bulat-bulat. Dia mengatur strategi, walaupun untuk kalah. Kerana dia tahu apa jurus strategi. Mustahillah 100 orang tentera yang hanya berbekalkan panah dan tombak dengan baju gundi dan kuda Arab yang ditinggalkan mampu menewaskan 65,000 orang tentera Raja Ferdinand dan Raja Isabel, ataupun dipanggil sebagai tentera Kastalan. Tak mungkin. Tetapi bila kita menganggap dan kita berpegang pada prinsip perjuangan bukanlah gajinya menang, perjuangan bukanlah hasilnya sesuatu yang menang. Kerana akhirnya dalam sebagai orang yang beragama ni tuan-tuan, kita memilih dengan mengatakan ini adalah tanda usaha, tanda cinta kita pada agama. Kalau tuan-tuan mencintai seorang perempuan, kadang-kadang tuan-tuan berkorban, tapi pengorbanan jadi sia-sia. Kalau tuan-tuan kadang-kadang setia pada satu majikan, tuan-tuan berkorban tapi tidak dipandang. Dan kemudian tuan-tuan mengharapkan satu makanan yang sedap, tuan-tuan beli daging yang baik tapi masak rasa tak sedap. Pun tuan-tuan tak mengungut dengan mengatakan bahawa dalam hidup yang harian ni pun,
tuan-tuan boleh menganggap kata semua perkara tidak seperti mana yang tuan-tuan harapkan. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, begitulah juga. Bila kita melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, tidak semua hasilnya adalah seperti mana kita bekerja kerana Islam bukan majikan. Kerana agama bukan majikan yang boleh memberikan kita hasil pulangan seperti mana orang selalu bertanya, apakah kita berjaya ataupun tidak. Baik. Apakah Ibrahim Al-Attar berjaya? Tidak berjaya. Tapi apakah yang dia tinggalkan? Dia meninggalkan kesan kepada kita. Bahawa ketika 25,000 orang memilih untuk berundur, meninggalkan empire yang sangat masyhur selama 600 tahun, kota peradaban ilmu yang sangat besar, kerana Abbasiyah mempunyai tradisi ilmu yang lebih kuat daripada Ottoman. Kerana tradisi ilmu Abbasiyah ni sangat besar, tapi ditinggalkan kerana takut kalah. Tapi bagi 100 orang yang bersama dengan Ibrahim Attar, yang berpegang kepada agama Allah ini adalah yakin akan cinta pada agama Allah, ceritanya kita akan ingat sampai sekarang. Itu saya bagi panduan pada tuan-tuan, bahawa pengajaran yang kita perolehi, bahawa hari ini kita belajar bahawa seorang panglima perang yang telah berperang pada usia senja 70 tahun, iaitu Ibrahim Al-Attar, berpegang pada prinsip takkan dia tinggalkan tanah Islam Andalus ni, seperti mana perginya sang raja yang tak mau kalah dan takut berperang, berundur hingga runtuhlah kekuatan Granada yang tidak dibina dalam satu hari. Sebab Granada ni kalau tuan-tuan baca dalam buku At-Tabi'un, salah satu daripada bab di mana Tariq bin Ziyad dalam bab 6 ke 7, siapa ada buku tu, Tariq bin Ziyad dalam bab 6 atau bab 7, Tariq bin Ziyad buka Granada ni dengan pelayaran yang pertama pada tahun 690. Dia buka pelayaran ke Granada ketika dia masih lagi muda, kerana Rasulullah SAW 698. Rasulullah SAW wafat tahun 630. Tariq bin Ziyad lahir tahun 670. Jadi dia ni tabi'un. Dia berusia 28 tahun. Dia dengar daripada kisah-kisah para sahabat sebelum itu apakah yang diimpikan Rasulullah. Dia kata syiar, sampaikan salam. Maka dia teringat bahawa Islam belum sampai ke Eropah. Jadi Tariq bin Ziyad membawa angkatan perang yang pertama menyeberangi Selat Gibraltar dan berjaya membentuk Islam. Barcelona tu yang saya live dengan tuan-tuan tu adalah tempat yang menerima Islam pada tahun 711. Islam ada di Barcelona. Hinggalah kemudian Islam berkembang dan membina empire sangat besar. Tapi kenapa jatuh? Kerana apabila kamu kuat, kamu takut akan kalah. Kerana kamu biasa merasa menang, kamu takut akan kalah. Kerana kamu biasa hidup di atas nikmat, kamu takut menjadi orang yang rugi. Kerana kamu biasa mempunyai takhta, kamu takut jatuh sebagai orang yang kalah. Akhirnya kamu lari begitu saja. Itu yang saya boleh jelaskan pada tuan-tuan, supaya tuan-tuan mencari sedikit waktu dan tuan-tuan boleh baca kisah Ibrahim Al-Attar. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Granada, jangan tuduh orang Islam membina patung dia, tak. Dia dibina oleh orang Kristian. Kalau tuan-tuan baca sejarah dia, apabila Raja Isabel tengok dahsyatnya Ibrahim Al-Attar daripada subuh sampai, sebahagian sirah mengatakan subuh sampai ke asar. Sebahagian menyebut 12 jam, sebahagian menyebut 16 jam. Tapi kita ambil lah subuh sampai asar, yang lebih dekat perkisahan dia. Dan perang ni 100 orang lawan 65,000 orang dan dia berjaya membunuh beribu-ribu tentera Kristian. Jadi kata Isabel, kalaulah Raja Muhammad berperang dan dia ada separuh je pengikut dia seperti Ibrahim Attar, tak mungkin kita 65,000 orang dapat menjatuhkan Islam di Katalan ataupun mendapat merampas bandar Andalus. Jadi salah satu benda yang saya gambarkan kepada tuan-tuan, banyak duit, banyak orang, ramai, kuat dan berkedudukan tak semestinya menjadi kita bertambah berani. Berkedudukan, banyak duit, banyak wang, akhirnya menjadikan kita juga orang yang takut kehilangan kepentingan. Ini yang menjadi apa yang saya sebut, berundurlah bawa kereta yang ada, berundurlah bawa pengikut yang ada, berundurlah bawa apa yang ada, binalah kerajaan di tempat yang lain. Kerana kita telah biasa menjadi raja dan kita telah biasa hidup dalam keadaan senang lenang. Maka dalam kes Gaza ni dia jadi susah kerana kita memulakan perjuangan ketika Gaza ni bukanlah titik glamour bagi orang Islam. Kerana Palestin bukanlah titik masyhur bagi semua orang Islam. Dia adalah titik yang pedih untuk kita cerita kekalahan selepas 78 tahun dijajah. Masjid Al-Aqsa, walaupun tuan-tuan selalu bercerita lah tentang Isra' dan Mi'raj, para ulama' selalu bercerita tentang surah Al-Isra' yang menyebut kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Walaupun tuan-tuan tahu dan saya pun tahu bahawa bersolat di Mekah dan juga bersolat di Madinah Allah jamin 1000 pahala, manakala bersolat di Masjid Al-Aqsa Allah jamin 500 pahala.
Dan kita tahu solat yang kita buat setiap hari tak terpisah daripada Al-Aqsa, kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah peristiwa yang berkait dengan Al-Aqsa, di mana Nabi Muhammad berisra' daripada Mekah ke Al-Aqsa, kemudian daripada Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi itu yang saya nak ingatkan pada tuan-tuan, bahawa bagi tahun-tahun yang sukar, ketika tak ada jaminan pada kemenangan, maka semua usaha-usaha bagi, sebab Islam dah biasa, kita dah biasa hidup dengan bercerita tentang kegemilangan Khalid bin Ibn Walid. Kita bercerita tentang Abu Ubaidah, Zaid bin Harithah, Amr bin As. Kita bercerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak sangat cerita-cerita yang kita dengar tentang kemasyhuran Islam. Jadi hinggalah sampai zaman sekarang ni, benda yang bersifat rumit dan kalah tentang Islam kita tak nak dengar. Kita nak dengar perkara yang membanggakan tentang Islam. Hinggalah menjadikan akhirnya, apabila terlampau banyak sirah dan terlampau banyak kisah Islam diangkat tentang kehebatannya, maka dia telah menghasilkan satu generasi yang fragile, yang hanya boleh menjadi gelas kaca untuk isi wine, tetapi dia tidak boleh menjadi gelas kaca untuk dihempas ke atas batu. Kerana maukah yang jernih dan terlihat indah, maka dia tak boleh menjadi kuat seperti besi, yang walaupun berkarat tapi kuat. Ini yang menjadikan bila kita cerita tentang Gaza, kita cerita tentang perkara-perkara yang memerlukan perjuangan, umat Islam tak nak dengar. Sebab ini benda yang perit bagi dia. Cukuplah kita hidup dan berbangga-bangga dengan perang Tabuk. Kita berbangga-bangga dengan perang Yarmouk. Kita berbangga-bangga dengan perang yang telah kita menang. Dan cukuplah kita berbangga-bangga dengan mengatakan kita pernah ada Empire Andalus dan kita pernah ada Empire Ottoman. Tapi bagi hal-hal yang menjadikan kita terpaksa memikirkan tentang tanggungjawab, hal-hal yang memaksakan kita berfikir tentang Islam ini berada dalam titik terendah dan memerlukan pembelaan, tuan-tuan tak nak buat lah. Saya pun tak nak buat. Sebab apa kita kata? Seperti mana kita berbangga tentang saudara kita yang kaya dan berkedudukan, maka kita raikan dia. Walaupun sebutir nasi dia tak nak bagi pada kita. Kita akan kata, saudara aku ni profesor, saudara aku ni lawyer, saudara aku engineer, saudara aku hartawan, jutawan. Kita bangga menyebut namanya. Walaupun sebiji nasi dia tak nak bagi pada kita. Dan takkanlah kita berbangga dengan saudara kita yang miskin, walaupun sakit demam dia yang datang. Takkan kita ingat, sakit demam dia datang, tak mampu dia bawa walaupun sebiji apple untuk kita. Yang dia datang mampu tengok kita. Dan kadang-kadang kita fikir kata kedatangan saudara ni pun menyusahkan kita, kerana tak apa kesenangan yang dia bawa. Kerana kita tidak lagi meraihkan ziarah, kita tak lagi meraihkan kasih sayang. Kita tak lagi meraihkan ukhuwah. Kerana kita berpegang kepada bangganya kita kalau sakit, yang datang itulah saudara mara kita yang kaya. Bangganya kita kalau kita tak sihat, yang datang itulah saudara mara kita yang hebat. Apatah lagi majlis kenduri. Saya mohon ingatkan pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat majlis kahwin dalam zaman moden yang ada sekarang, 400 orang, 500 orang, tuan-tuan boleh jemput ke dewan-dewan yang hebat. Tuan-tuan boleh ingat dalam list dalam tuan-tuan tu dengan memulakan yang miskin dijemput dulu. Tak mungkinlah. Tuan-tuan akan mengingati yang berhormat dijemput dulu. Tuan-tuan tak akan mengatur satu tradisi di mana yang miskin diberi meja depan, yang lain diberi meja belakang. Ini konsep manusia berfikir. Jadi tak mungkinlah saudara akan tanya bahawa 400 orang, 500 kita nak jemput ni, siapa yang susah sekali nak makan makanan yang mewah? Iaitu saudara kita yang paling susah. Kita carilah yang mana hidup susah. Tak mungkin. Saudara akan ingat dulu orang-orang yang datang ke majlis tuan-tuan, dia akan menjadikan majlis tuan-tuan hebat kerana mereka adalah orang yang hebat. Jadi begitulah juga kita berfikir tentang hal-hal yang lain termasuk Gaza. Kerana Gaza ini adalah sebuah wilayah yang mudarat. Kita berfikir tentang Sudan, wilayah yang mudarat. Kita berfikir tentang Somalia, wilayah yang mudarat. Maka kita menganggap mereka adalah saudara-saudara yang membawa mudarat. Tetapi kalau kita ada yang datang daripada negara kaya yang hebat, maka kita raikan. Jadi saya ingatkan tuan-tuan bahawa kalau kita tak ubah fikiran kita dan kita tak ubah cara kita berfikir, sampai bila pun kita tak akan dapat keluarkan agama kita daripada kesulitan. Kita tak akan dapat keluarkan agama kita daripada kepedihan, bukan saja tentang Gaza, tetapi tentang orang miskin yang berada di sekitar kita. Sebab tu saya kata bila tuan-tuan nak buat majlis kahwin, tuan-tuan yang mungkin sebaya saya yang pernah ada buat majlis kahwin, ataupun tuan-tuan nak buat apalah, tuan-tuan nak balik kampung, balik apa, secara literalnya, tuan-tuan tak akan ingat yang paling miskin sebagai yang perlu paling dimuliakan. Saudara tak ingat yang paling miskin sebagai yang paling perlu diraikan. Untuk menunjukkan bahawa sifat-sifat zuhud ni bukan saja pada ibadah. Sifat-sifat zuhud ni bukan saja ada kepada kedirian kita. Sifat-sifat zuhud juga ada dalam fikiran kita. Iaitu kita mengutamakan yang paling miskin, kita mengutamakan yang paling rumit hidup dia. Tapi kita tak maulah. Sebab kita telah menjadikan hidup ini adalah tanda kejayaan, maka agama pun kita nak menjadikan dia hanya tanda kejayaan.
Itulah saya rumuskan tentang apa yang boleh secara lateralnya saya kongsi dengan tuan-tuan selepas kembali live mengenai Gaza, mengenai Sumut. Dan kalau nanti tuan-tuan nak perkongsian yang detail tentang sharing, saya start dulu perkongsian tentang kandungan, kemudian saya sharekan tentang konten. Saya sharekan. Nanti dah ada 8,000 orang lebih dengar, dah dapat maksud dia. Nanti saya boleh share tuan-tuan sikit tentang apa yang berlaku ketika dipintas. Tuan-tuan pun nak tahu juga kan keadaan-keadaan ditahan, ditangkap, dipenjara. Tapi saya startkan dulu bahawa yang penting kita ingat tentang Gaza. Kalau saya cerita nanti pun tentang dipintas, dihukum, semua yang ada di sana sepakat malah mengatakan bahawa inilah yang Allah bagi pada kita untuk faham apa yang telah berlaku kepada orang Palestin yang berada di penjara. Jangan tuan-tuan lupa bahawa Marwan Barghouti di penjara selama 25 tahun daripada 150 tahun hukuman yang dikenakan ke atas dia. Manakala seorang lagi Abdullah Barghouti di penjara 23 tahun daripada 5,200 tahun hukuman penjara yang dikenakan ke atas dia. Jadi apa saja yang berlaku, saya fikir sama ada aktivis datang daripada Barat ataupun mereka yang datang daripada Islam, semuanya bersetuju bahawa seluruh peristiwa ini adalah tarbiyah ataupun satu petunjuk. Bagi orang Islam ni adalah tarbiyah, bagi orang-orang bukan Islam adalah satu petunjuk bahawa langkah yang lebih agresif perlu dimainkan oleh masyarakat sivil untuk memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Jadi saya fikir kata dengan 400 lebih yang ada, suara yang balik ke 60 lebih negara peserta yang mengikuti perjalanan ni akan menjadi lebih kuat, kerana kali ini kita ada peserta dari Afrika Selatan, daripada Mauritania, Muslim. Kita ada 37 peserta daripada Perancis dengan kurang daripada 10 beragama Islam. Kita ada peserta daripada Amerika Syarikat, berbelas daripada Amerika. Dan juga kita ada seorang peserta daripada Vietnam dan seorang daripada Korea Selatan. Yang Vietnam tu dia menyertai konvoi Turki, manakala yang Vietnam dia menyertai konvoi Freedom Flotilla Coalition yang berlayar daripada Perancis. Ini semua orang bersetuju bahawa tanggungjawab ini menjadi tanggungjawab bersama, dan ramai di antara kami berjanji untuk kembali kepada Sumut 3.0 dengan langkah-langkah yang lebih strategik. Kalau Sumut 2.0 ni dimulakan dulu dengan apa yang dipanggil Parliamentary Conference ataupun dipanggil GSF Parliamentary Conference, yang berjaya mengumpulkan 400 orang ahli parlimen, kemudian pakar undang-undang, para senator, cendekiawan, cerdik pandai, dan juga tokoh-tokoh perundangan untuk menandatangani satu deklarasi, dikelari sebagai deklarasi Brussels GSF di Belgium, kerana buat di kota pentadbiran EU, Persatuan Eropah. Dan ini adalah kerjaan yang paling besar, kerana pelayaran-pelayaran sebelum ni tak ada deklarasi, pelayaran ni ada deklarasi. Dan kita akan kembali, walaupun sebahagian daripada kita telah pun diberi ancaman, tidak lagi akan ditahan di bawah Akta Immigration, tapi akan ditahan di bawah Akta Tentera. Dan saya sendiri telah diberikan notis. Saya rasa ramai juga, saya rasa yang mana kena tangkap 2 ke 3 kali ini dah diberi notis bahawa kalau kami masuk sekali lagi, kami tidak akan lagi ditahan di bawah Akta Immigration, tapi akan ditahan di bawah Akta Tentera. Membolehkan kami dibicarakan di Mahkamah Tentera dan dikenakan hukuman penjara sebagai penjenayah asing yang datang. Tapi kita ingat itu bukanlah benda yang kita pedulikan pun. Kerana kalau kita nak memikirkan risiko, tak mungkinlah kita boleh berfikir tentang Gaza. Kerana tak ada inci dalam Gaza ni yang tidak berisiko. Kalau Gaza itu secantik mawar, duri adalah risiko dia. Kalau Gaza itu harum durian, duri juga adalah risiko dia. Kalau Gaza itu adalah taman yang indah, pagar berduri juga adalah risiko dia. Tak ada yang kita sebut Gaza ni tanpa risiko. Ini menjadikan kita akan kembali pada 3.0, walaupun cop untuk dokumen saya akan dikenakan penjara 10 tahun kalau kembali lagi sekali setelah pasport saya dikesan 2 kali. Itu pun dia tak kesan 3 kali waktu saya ditangkap dalam ops yang kedua. Dia cuma baca yang dah sampai ke Asdod, kan dokumen tangkapan yang kedua pada
29 hari bulan April hingga 1 Mei di atas kapal sebelum dibuang ke Greece tu, dia tak dapat tangkap. Kalau dia dapat tangkap, saya tak tahu apa akan jadi. Tapi dengan 2 pertuduhan memasuki secara haram, mereka menyebut saya akan dibicarakan di bawah mahkamah tentera dan akan dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun. Tapi oleh kerana ramai kawan-kawan saya, Suria, seorang berketurunan India daripada Australia, Margaret, seorang guru berusia 57 tahun juga daripada Australia, kami semua bersetuju untuk datang lagi tahun depan. Dan beberapa rakan saya daripada Malaysia juga setuju untuk belayar lagi tahun depan. Kami akan belayar kerana satu adalah kita telah memiliki saudara seagama yang sanggup berjuang, dan kita telah memiliki rakan masyarakat sivil yang sanggup berjuang. Jadi kita kata kita akan datang. Kerana kalau kita berhenti, bukan berarti kita kalah, tapi kita berhenti Israel merasa dia menang. Kalau kita berhenti ni bukan masalah kita kalah. Kita kalah tak ada masalah. Dalam dunia ni orang kalah mempunyai tempat. Tetapi mengizinkan Israel berasa menang itu adalah satu penghinaan. Kita berasa kalah tak ada masalah. Kerana dalam tempat ini dalam dunia ni ada tempat untuk orang yang kalah. Tetapi tidak pergi ataupun membatalkan sumut ni berarti mengizinkan Israel untuk menang. Itu tak mungkin dapat diterima. Kerana Israel akan merasa menang kerana dia kata dengan ancaman, tekanan, tembakan, dengan pembantaian, penderaan, tekanan moral, penghinaan yang telah dia bagi menjadikan orang tak berani lagi datang negara dia. Sebab Israel ni salah satu kemenangan besar dia bukan kerana dia kuat. Kemenangan besar dia adalah kerana orang Islam merasa tawar hati. Kemenangan Israel banyak perkara bukan kerana dia hebat, kerana orang Islam berpecah belah. Kemenangan Israel ni bukanlah kerana dia satu bangsa yang kuat, adalah Islam telah memilih jalan untuk hidup dalam keadaan selesa. Dan selesa ini sebenarnya orang Islam tak sedar. Itu adalah tanda kelemahan.